Lautaro Jadier Martinez, dilahirkan pada 22 Ogos 1997 di Bahia Blanca, Argentina, ialah seorang pemain bola sepak profesional Argentina yang dinamik dan prolifik yang kini menjadi kapten Inter Milan di Serie A secara meluas diiktiraf sebagai salah seorang penyerang terbaik dalam bola sepak dunia. Martinez diraikan kerana penyudahannya yang meletup, pergerakan tanpa bola yang bijak, tekanan yang tidak mengenal penat, dan keupayaan udara yang mengagumkan walaupun ketinggiannya agak sederhana. Untuk seorang penyerang tengah, beliau dikenali kerana naluri pemangsanya di dalam kotak penalti dan etika kejarnya yang tidak mengenal penat di seluruh barisan serangan. Martinez memulakan kerjaya profesionalnya dengan Racing Club di Argentina, di mana kehebatan menjaring golnya dengan cepat menjadikannya bakat yang menonjol. Persembahannya yang mengagumkan membawa kepada perpindahan ke Inter Milan pada tahun 2018. Di Inter, Martinez telah berkembang menjadi penyerang kelas dunia dan figura penting bagi kelab itu. Beliau telah membentuk gandingan yang hebat dengan pelbagai pemain menyerang dan telah memainkan peranan penting dalam kejayaan Inter baru-baru ini. 2 gelaran Serie A 2021-2024, di mana beliau adalah penjaring terbanyak dan pemimpin serangan utama. 2 gelaran Coppa Italia. 3 gelaran Supercoppa Italiana. Beliau mengetuai Inter ke final Liga Juara-Juara UEFA pada tahun 2023. Di peringkat antarabangsa, Lautaro Martinez adalah ahli penting pasukan kebangsaan Argentina, sering bergandingan dengan Lionel Messi dalam serangan. Beliau telah menjadi penyumbang penting kepada kejayaan Le Albiceleste baru-baru ini. Pemenang Coppa Amerika 2021. Pemenang Piala Dunia FIFA 2022. Pemenang Finalissima 2022. Keupayaannya untuk menjaringkan gol penting dan mengaitkan permainan telah menjadikannya tidak tergantikan untuk pasukan kebangsaannya. Legasi Lautaro Martinez berkembang pesat, ditakrifkan oleh jaringan golnya yang konsisten di peringkat tertinggi, kepimpinannya di padang untuk Inter Milan, dan sumbangan signifikan beliau kepada sejarah trofi antarabangsa Argentina. Beliau adalah penyerang moden yang menggabungkan kemahiran dengan intensiti dan dedikasi yang luar biasa.